Hari ni aku dekat Taman Kerubung Jaya, Melaka, dekat warung Kebeng Kuning. Aku masih lagi mencari rasa jahat yang sebenar. Paru ni 8, kerang 8, daging 9. Dia sambal Aku rasa sambal ni kan, dia tak apa ni, belacan sikit lah. Sebab rasa dia macam ada belacan-belacan tau. Untuk sambal tadi, nasi lemak ni tak berapa pedas. Kira budak-budak 18 tahun ke atas boleh makan. Kita kena kerang ni pula, rendang kerang. Kau pernah makan rendang orang lama? Ni dia. Oh, rendang dia memang, kerang memang sedap lah. Daging rendang macam, color dia macam ni tau. Daging rendang Palembang, orang Bacang selalu buat macam ni lah color dia, hitam. Nak jumpa rendang Palembang tu raya je. Daging rendang Palembang lah, sama rasa dia. Lontong darat, setiap satu lauk ni RM10. Macam ni aku ambil ayam, ada paru dengan rendang. Aku rasa kat ni orang Bacang lah. Daging rendang Palembang lah color dia. Macam ni color dia hitam. Ni rendang ni kalau nak jumpa time raya je. Hari-hari biasa memang tak ada. Lauk sayur lontong darat sedap lah. Ni lauk dia sedap. Kat sini Kutai risau, nasi ambeng ada. Kalau nak makan nasi lauk campur, murah-murah dekat dia je. Sampai tak bercakap, dia sedap. Tapi tak ada sedap rasa jahat yang aku cari. Ni dia, rendang Palembang. Betul lah, owner dah berkonfirm. Ni rendang Palembang, yang mana tak pernah rasa kau boleh rasa. Oh sedap weh. Tak pedas? Banyak ni. Ni sebelah ni Kerubung Jaya. Sebelah ni Kerubung Jaya. Ni dia tu warung Kebeng Kuning.